Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya ada buat satu video review pasal Modenas Z15 GT ni. Jadi kepada hampa semua yang mana yang belum tengok lagi video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episod kali ni kita akan test ride motor ni. Okay, so macam ni rupa dia bila kita dah kat atas motor. Okay, ni dia punya bahagian handlebar. Lepas tu ni side mirror apa semua. Alright. Jadi motor ni dia menggunakan sistem keyless. Bila pakai keyless, of course lah hampa akan dapat sekali dengan dia punya remote. Okay. Jadi macam biasa, first kali hampa kena pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru dia start lah. Then macam dalam video review yang sebelum ni juga saya dah bagi tahu, kalau setakat hampa nak tekan button keyless ni, dia tak idea apa. Okay. Cara nak start dia lain sikit. Hampa kena tekan button keyless ni dekat remote ni, tekan dahulu lama-lama. Tekan dahulu lama-lama. Okay, dia menyala hijau. Lepas tu hampa pusing ke kanan. Baru panel meter boleh menyala lah. Okay, lepas tu kalau nak start macam biasalah, tekan je ignition switch ataupun starter. Okay, enjin pun dah hidup. So dalam video ni saya akan share kat hampa macam mana feel dia bila kita naik motor ni, dari segi dia punya seat, riding position, suspension, handling, cornering dan lain-lain. Alhamdulillah hari ni cuaca sangat cantik Okay, cuaca sangat cantik kan. Memang panas elok ni. So memang ngam lah kalau nak test ride motor ni. Okay, saya minta sabar ni, top visor dulu. Okay, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay, first kali kita akan sembang pasal dia punya seat dulu. Seat dia bagi saya okay, not bad juga. Cumanya bila saya dah naik motor ni, saya perasan dia punya span tu agak mampat sikit lah. Masa dalam video review yang sebelum ni, saya kalau kita tekan dia punya seat tu rasa macam cukup tebal dan lembut lah. Macam ni bila saya dah naik atas motor ni, dia tebal tu tebal, lembut tu ada juga, cuma dia macam terasa agak mampat sikit lah. Jadi kalau hampa naik lama-lama tu mungkin hampa akan terasa macam sakit bungkuk lah sikit kan. Tapi overall masih ok lagi, taklah terlalu keras. Dia macam tengah-tengah lah orang kata. Nak kata lembut sangat pun tak, keras sangat pun tak. Dari segi riding position, macam biasa, macam hampa naik motor Kapcai ataupun Super Moped yang lain juga, hampa akan ride dalam keadaan badan hampa lebih kepada menegak. Dan dia punya ruangan dekat bahagian depan ni, ataupun jarak antara bahagian pedometer dan juga badan hampa ni pun just nice. Dia ada space yang cukup lah. Jadi membuatkan hampa rasa lebih fleksibel kan untuk hampa punya handling. Okay, ni side mirror dia. Nampak? So untuk side mirror dia bagi saya okey, dia cukup besar. Dan dia ada macam shape sikit dekat situ. Dan hampa boleh nampak segalanya dengan jelas lah kat situ. Okay, jadi memang safety. Kita cuba test dia punya brake sikit. Tarik sikit. Okay, tekan brake. Oh, nice. Lagi sekali. Tarik sikit. Tekan brake. Oh, padu-padu. Okay, dia punya brake system memang padu, grip dan mencengkam. Lepas tu dia safety juga sebab dia ada single channel ABS. Okay, cumanya ABS dia tu di bahagian depan je lah. Bahagian belakang dia pakai disc brake tapi tak ada ABS. Okay, kita naik bumper sikit. Kali ni saya terpaksa tukar tempat sebab dekat Queens Bay tadi kan, macam sesak sikit lah. Mereka buat apa tau tadi, macam ada construction kat tepi loop tu. Jadi macam sesak, banyak kereta apa semua kan. Sempit sikit dan susah sikit lah nak buat video. So tak apa, kita test kat sini dulu. Sehari baru kita akan pergi test dia punya handling dan juga cornering dekat Bukit Baru Balik Pulau. Ok guys, sekarang ni saya berada di atas Bukit Baru Balik Pulau. So kita akan cuba untuk test dia punya handling dan juga cornering sikit. Let's go. Ok, turun sikit. Sikit. Okey, turun.
shifting pun nice lah. Walaupun dia tak ada assist and slipper clutch, tapi dia rasa smooth juga lah. Turun sikit. Nice. Agak stable juga motor ni. Ni corner tajam sikit. Okay, turun. Mantap. Kita try test naik bukit pula. Let's go. Pick up dia pun boleh tahan. Nampak ringan ni dia naik. Lain corner sikit lagi. Turun. Nice. Layan weh. Memang layan. Okey, dari segi handling dan juga cornering, apa yang saya boleh cakap adalah motor ni first kali dia memang terasa ringan dan nimble lah. Okey, memang lincah. Jadi memang mudah lah untuk apa nak handle motor ni, untuk apa nak maneuver dia tu kan. Memang sangat senang. Dan dari segi suspension dia bagi saya dia just nice tau. Okey. Dia tak keras sangat dan tak lembut sangat. Contoh macam ni kan, bila lalu ni line-line kuning ni, dia rasa smooth kan, nampak? Jadi dia comfort tu ada. Dan pada masa yang sama, bila hampa bawa laju, hampa nak line corner sikit-sikit tu pun still, orang kata, still stable lagi lah. Dia tak mudah untuk membuai-buai. Jadi 2 in 1 lah. Dia just nice. Hampa nak bawa dalam town pun sedap, hampa nak bawa atas highway pun memang layan lah. Okey, dari segi build material motor ni, build material dia actually bagi saya, sebenarnya motor ni dia terasa solid tau sebenarnya. Memang dia rasa, dia tak rasa macam motor murah lah. Overall selain daripada tu, dari segi dia punya inilah feel dia tu memang nice lah naik motor ni. Memang sedap, memang best, memang layan. Tapi walau macam mana pun, kalau nak tahu berapakah top speed maksimum untuk motor ni, pastikan hampa stay tune untuk next video. Ok guys, so rasanya sampai sini ya video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.